Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah murid yang ada dalam senarai kelulusan permohonan dan aktif tetapi tidak boleh dibuat penetapan kelas. Contohnya seperti ini. Cikgu boleh guna cara berikut untuk menyelesaikan masalah ini. Pertama sekali, cikgu salin nombor kad pengenalan murid tersebut. Kemudian, cikgu tukar peranan cikgu kepada pengesah institusi, klik kurikulum, klik pengurusan kelas, klik padam murid. Masukkan nombor kad pengenalan murid untuk mencari murid tersebut. Tandakan right pada kotak nama murid, kemudian klik padam. Paparan padam murid akan keluar. Isikan maklumat yang diminta. Klik padam. Klik ya, klik OK. Seterusnya, tukar kembali peranan cikgu kepada pentadbir pengurusan kelas. Klik kurikulum, klik pengurusan kelas, klik senarai murid. Klik daftar masuk murid. Masukkan nombor kad pengenalan murid yang kita padam tadi. Klik cari. Nama murid akan dipaparkan di bawah. Klik daftar. Klik simpan. Klik ya. Klik OK. Kemudian cikgu pilih status terapung kelas untuk mencari murid yang didaftarkan tadi. Sekarang, murid yang aktif tadi telah boleh dibuat penetapan kelas. Klik tetapan kelas. Klik OK. Sekian tutorial untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.